orang-orang Arab ni bila talaki depan Nabi, dia baca lah. Nabi ajar wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Datang seorang-seorang. Ente baca. Yallah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, lulus. Balik kampung, kau ajar orang kampung kau sampai pandai. Faham? Faham Rasul, balik. Next, panggil. Kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili. Okey, lulus. Balik. Next, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dia kata wadduha. Apa wadduha? Wadduha. Sorry, semula ya, semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha lagi. Baca semula. Wadduha. Sorry ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Mikir orang mana? Orang Paris ya Rasul. Orang Paris, baca lah. Kau orang belah Paris Perak, biar apa asal gaya. Dia dah tak boleh ubah lagi dah. Jadi orang yang sebelah utara Semenanjung Arab itu cakapnya macam orang belah Perak, la syarqiyah wala gharbiyah. Belah cakap biar apa asal gaya. Nabi dengar, Nabi kata okeylah, bacalah, kata Nabi. Lulus bacaan itu. Sampai sekarang bacaan Warash. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau imam buat, apa pendapat makmum? Gila dah imam ni agak. Sebab itu kita bukan tak nak lepaskan ilmu ini, kita simpan sebab belum sampai masa. Harap tuan-tuan faham. Kenapa? Apa pasal tak boleh amal mazhab banyak-banyak? Selangor mesti Syafi'i tu. Bukan tak nak bagi, belum sampai masa. Qiraat pun terpaksa kita kontrol. Sebab kalau tidak, berlaku satu kes di Selangor. Saya tak sebut daerah mana. Satu orang imam, dia balik pada Syubra Mesir. Syubra belajar qiraat, memang champion lah bacaan. Tapi dia lupa kita di Malaysia ni, di Selangor ini, cara bacaan Abu Bakar Asim. Hari tu dia hentam ni bacaan Qalun, murid Nafi' bin Na'im. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum jawab amun. Kena panggil dengan pejabat